untuk membuat keputusan mengikut jalur 18 ini, perkara 19 ini ada 3 rukun. Yang pertama, pemohon itu sendiri kena memohon. Tak boleh melalui ejen. JPN tak pernah guna pakai khidmat ejen untuk permohonan warga negara. Ada 3 rukun. Yang pertama, pemohon kena bermustautin di sini dalam satu tempoh. Yang kedua, dia kena berkelakuan baik. Maknanya clear tapisan keselamatan. Yang ketiga, pemahaman bahasa Melayu yang mencukupi. Kemudian, bila kita semak, perkara-perkara itu dipatuhi. Di sana, itu saja tak cukup. Permohonan itu diproses mengikut juga kaedah-kaedah warga negara 1964. Itu membawa kepada borang C yang dia kena isi. Kena ada pasport dia, kena ada dokumen dia, semuanya itu pemohon ini patuhi. Maka permohonan warga negara diberikan.